Assalamualaikum, salam hidayah untuk semua. Okey, so hari ni kita ada program ke Lingga untuk menghantar pakaian-pakaian terpakai. Okey, ini dia. Ada juga dekat sini dalam kereta ni. Dan tu Mama dah bergerak dah. So kita akan bergerak dulu untuk mengambil Ustaz Ebi di Padawan. Kemudian kita akan terus ke Balai Ringin untuk bersarapan di sana. Jadi itulah perjalanan kita untuk pagi ni. Jadi apapun, stay tune, teruskan menonton, dan jangan lupa like, share dan subscribe. Let's go. Jom. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi, salam hidayah untuk semua. Okey, untuk program hari ini atau minggu ini kita akan ke Lingga, satu daerah di kawasan Seri Aman ataupun Simanggang, untuk kita seperti biasa program ziarah dan menghantar pakaian. Biasanya kita buat sumbangan makanan. Hari ini kita akan hantar sumbangan pakaian kepada penduduk-penduduk di kawasan Lingga. Okey, jumpa lagi. Let's go. Okay, sebelum kita teruskan perjalanan, kita nak cari sarapan dulu. Brother kata roti-roti. Okay, lapar bos. Lapar lalu. Okay guys, kita dah sampai di Balai Ringin pusat R&R Balai Ringin. Kita kena minum dulu dan berjumpa dengan rakan-rakan yang menunggu kita daripada tadi 12 minit. Okay. Okay. Inilah tim kita yang akan sama ke Lingga. Dimaklumkan mereka telah menunggu setengah jam katanya. Kak Aja. Okay. Apapun kita makan. Dah selesai kita sarapan di Balai Ringin. Next kita terus shoot ke Seri Aman dan berjumpa dengan USK Seri Aman di Masjid Besar Seri Aman. Okay, apapun let's go. Okey, kita baru sampai di Masjid Bandar Seri Aman, Masjid bahagian. So kita menunggu rakan-rakan yang lain untuk berkumpul sebelum kita terus shoot ke Lingga dalam perjalanan 1 jam. So inilah kawasan perkarangan masjid. Okay, geng, kita dah sampai Okay, ya USK Seri Aman. Yes, lama. Long time no see. Okay, sebentar selepas itu kita akan bergerak ke Lingga. Okay.
menggunakan pacuan 4 roda dan sebuah Pro 2 Beza. Inilah geng-geng jangan expect geng-geng tu lelaki, kebanyakannya ibu-ibu ibu-ibu ni dia padu. Okey, kita akan meneruskan perjalanan ke Lingga. Okey, saya pun first time ke Lingga. Jadi kita lihat macam mana Lingga. Tapi katanya tadi jalan tak berapa okey, dan ada beberapa jalan yang baru dibuat. Hai, kembali lagi. Okey, telah selamat sampai di Lingga. Jadi Lingga ni satu tempat antara yang popular sekali di kawasan Sri Aman ataupun di kawasan Sarawak lah. Kerana Lingga ni dia ada satu pesta, iaitu Regata Lingga. Saya pernah sampai di sini beberapa kali untuk Regata Lingga. So inilah Lingga bersama kawan-kawan. Okey, bersama ibu-ibu yang hebat. Hebat ibu tu, nenek-nenek. Ibu-ibu, nenek-nenek yang hebat untuk kita menyampaikan sumbangan berupa pakaian kepada saudara kita yang memerlukan. So how do you feel? Great. Alright. Okay, ada 3. Oops. Okay, how do you feel? Oi, tengah kereta tak? Lain dah warna tak? Apa perasaan anda setelah sampai di Lingga? Astagfirullah, panasnya. Okay. Kaki pinggang, rasa muslim dish. Kereta depan slow lalu. Ngantuk mata kami. Si main suspension. Ni si depan dua slow. Okey, sebentar lagi kita berkumpul dulu di masjid, dan selepas itu barulah kita akan menuju ke rumah yang kita akan ziarah lah. Okey. So, stay tune. Jangan lupa jika lihat video ini, tolong subscribe channel kami, like, comment and share, okey? Jika nampak channel kami lah. Okey, so lepas ni kita akan terus keluar untuk memberi barangan terpakai kepada saudara kita. Jom. First stop Citra shopping lah. Ni baju perempuan ni. Okey, alhamdulillah selesai kita menurunkan beberapa bantuan pakaian di Lingga.
Jadi sekarang kita meneruskan pula ke Bakong. Jadi jalan seperti yang korang tengok lah, jalan seperti berbatu dan belum siap. Jadi itu adalah cabaran kita. Okay, boleh tengok Ustaz Ibi dah mabuk-mabuk sikit. Nasib pemandu tak mabuk. Kalau tak kita akan ke tepi parit. Okay, jadi bagi memberi semangat kepada kami, jangan lupa subscribe, like, share, komen di video ini. Jadi usaha kami ini rasanya dihargailah dengan tindakan-tindakan sedemikian. Okey, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Ibi, jangan lupa guys, bantu kami untuk naikkan view vlog kami dan bantu kami. Okey, bye bye, jumpa lagi. Okey, let's go. Okey, rumah seterusnya kita akan menghantar barangan berbentuk pakaian di Kampung Bakong, Lingga. Kampung Bakong. Okey, dah okey lah. Okey, Budi silakan cakoi. Pergi semakan cakoi ya. Cakoi batu. Jom. Ini cikgu dah. Okey, kita lihat betapa gembiranya walaupun pakaian terpakai, tapi terpancar wajah kegembiraan mereka kerana mendapat pakaian lah. Cuma ada yang pakaian yang boleh diguna dan mungkin ada yang kita boleh buat kerja ataupun buat kebun lah. Tapi apa-apa pun, yang penting terima kasih kepada penyumbang kerana menyumbang lah pakaian terpakai ini. Dan saya maklumkan kepada rakan-rakan di luar sana, jika nak menyumbang, saya mohon tolonglah sumbang pakaian yang layaklah diguna, kerana sebelum-sebelum ini kita mendapat pakaian yang memang dah tidak dapat digunakan. So kita kena pilih dahulu, terlalu banyak lah, mungkin dalam 20% 30% saja yang boleh diguna, yang selainnya memang tak boleh. So rakan-rakan yang ingin menyumbang pakaian ataupun apa bentuk sumbangan lah, makanan, untuk sama-sama kita berinfak kepada saudara kita yang ada di luar lah. Okay. Okey, alhamdulillah selesai sudah misi menghantar bantuan pakaian kita di Lingga dan Bakong juga. Jadi itulah saja perjalanan kita daripada Kuching sehingga ke Bakong, ke Lingga. Ke Lingga juga. Semoga apa yang kita siarkan, apa yang kita tunjukkan di sini membuka mata semua pihak. Bersama kita menyumbang kepada yang di luar sana yang ingin sama-sama berkongsi bersama kita, sama ada sumbangan berbentuk makanan ataupun pakaian terpakai yang elok, maka boleh hubungi kami lah, DM. Boleh komen di video ni sekiranya ada sumbangan, tapi untuk di dalam negeri Sarawak sahaja. Okey, jadi to the end of the story, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Okey, bye bye. Salam hidayah untuk semua.